Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Kebangsaan Taman Nirwana ingin mempersembahkan cari-cari ikatan dan simpulan. Ikatan pertama buku sila ialah menyambung dua tali yang sama besar saiznya. Mula-mula kita ambil tali kanan letak atas tali kiri, ambil tali kiri letak atas tali kanan, dan inilah hasilnya. Cara membuka, lepas tangan kiri ambil yang tali pendek dan kita tarik kiri tolak ke bawah tadi. Ikatan kedua adalah ikatan mengerti. Fungsi mengerti ialah menyambungkan ujung tali yang tidak sama pada saiznya, seperti tali kapal atau tali perahu. Tali pertama membuat loop, manakala tali kedua masuk melalui lubang dan melalui belakang jari. Kemudian ambil semula tali dan masukkan di bawah jari. Kemudian tarik kedua tali secara serentak. Dan inilah hasilnya. Ikatan yang ketiga, simpul manuk. Fungsi ikatan simpul manuk ialah memulakan ikatan dan mengakhiri ikatan pada kayu dan sebagainya. Cara pertama, pusing tali ke bahagian belakang sebanyak 2 kali dan letakkan tali kanan di atas tali kiri. Masukkan ke dalam kayu dan ikat sehingga ketat. Lilitkan tali ke kayu sebanyak 3 kali. Dan menggunakan cara yang kedua, buat bentuk X seperti ini dan masukkan tali ke bawahnya dan tarik sehingga ketat, dan inilah hasilnya. Ikatan keempat ialah ikatan silang. Ikatan silang mempunyai fungsi. Fungsinya ialah mengikat tali pada kayu dalam pembinaan gadget seperti kursi ampayan dan kaset dan sebagainya. Mula, kita membuat ikatan simpul manuk dan kita masukkan ke dalam kayu. Setelah itu, mengambil lagi satu kayu dan letak di sebelah simpul manuk. Kita duduk ke bawah dan kita serong sebanyak 3 kali. Dan sebelah surat kita serong ke arah yang sebaliknya sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membuat ikatan silang gunting. Dan kita menggunakan ikatan simpul manuk. Dan inilah hasilnya. Sekian daripada kami. Semoga video ini bermanfaat kepada para penonton pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.